Assalamualaikum, saya Nurwidian Suami masyarakat. Pada hari ini 5 Februari 2017 iaitu Hari Ahad telah berlangsungnya program Jom Pakak Mari Sekolah. Program ini dilakukan serentak di seluruh negara. Saluran aduan berkenaan program ini isu telah dan masalah disempurnakan belajar kepada pihak sekolah melalui oleh bukti ASP aduan Nur di Hafizah segi binti Kamarudin, yang diwujudkan di sekolah-sekolah. Adalah diharapkan agar Kelihatan Tuan Pengetua SMK Jiran Kuala Cikgu Abu Bakar bin Buda sedang membaca teks ucapan kelulusan Menteri Pendidikan Malaysia iaitu untuk program Jom Pakak. Bersama saya Puan ASP Nur Hafizah binti Kamarudin, Pegawai Perhubungan SMK Jiran. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Apa pandangan Puan tentang program Jom Pakak Mari Sekolah pada ini? Alhamdulillah, program yang diadakan pada hari ini ada meliputi semua sekolah, melibatkan pegawai perhubungan sekolah yang telah dilantik setiap sekolah, di mana program pada ini saya anggap begitu baik sekali, di mana untuk menyampaikan keputusan daripada pucuk pimpinan kita ke Polis Negara kepada keseluruhan warga sekolah masing-masing lah, melibatkan guru dan juga pelajar-pelajar. Jadi program sebegini jarang diadakan, di mana pada tahun 2016 di awal tahun ini saya kira adalah masa yang terbaik untuk menyampaikan keputusan daripada Ketua Polis Negara kita agar dapat membendung atau mencegah jenayah daripada awal tahun. InsyaAllah. Terima kasih Puan kerana meluangkan sedikit masa. Sekian dari saya Nurwidian Sultan Rozi, pengacara PSS Sekejap Kuala. Bersama saya Encik Muhammad Rashid bin Mamat, Pegawai Perhubungan Sekolah PPD Kuala Terengganu. Apa khabar Tuan? Khabar baik, terima kasih. Apa pandangan Tuan tentang program Jom Pakak Mari Sekolah dan apa peranan PPD dalam menjalankan program ini? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti mana yang kita ketahui, program Jom ke Sekolah ini diadakan adalah keseluruhan melibatkan peringkat kebangsaan, dan bagi negeri Terengganu kita tidak terlepas daripada mengadakan program ini baik di peringkat negeri, daerah dan juga peringkat sekolah. Dan alhamdulillah bagi SMK Jeram ini kita pihak Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu dan juga PPD Kuala Terengganu mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas pengurusan sekolah dan jawatan kuasa program Jom ke Sekolah ini yang telah dapat menjayakan program pada hari ini. Dan PPD mengharapkan harapan besar supaya program Jom ke Sekolah ini mendapat kefahaman di kalangan para pelajar, khasnya para pelajar SMK Jeram ini untuk memahami kerjasama erat di antara sekolah, bahagian Kementerian Pendidikan dan juga pihak polis. Dan saya juga mengambil kesempatan ini mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas kehadiran wakil daripada pihak polis iaitu ASP Hafizah yang sama-sama menjayakan program pada hari ini, dan mengharapkan pelajar memahami bahawa kerjasama erat ini adalah untuk kepentingan para pelajar sendiri dalam meningkatkan bukan sahaja daripada akhlak, kepribadian dan juga pencapaian akademik. Sekian sahaja dari saya, Nur Syafiq.